Kata Allah, perangai munafik, orang yang penyakit dalam hati dia banyak, iman dia sakit, hati dia rosak. Perangai dia kalau dia dapat berita baik ke, berita tak baik ke, minal amni awil khawfi, Allah sebut berita elok ke, berita tak elok ke, perangai munafik ni dia tak tengok dah. Dapat berita, yang penting mesti kena jadi nombor satu. Adha'u bih, mereka akan menyebarkannya. Dia tak selidik dah. Sifat siapa? Sifat munafik. Hati-hati. Sehari je murtad, sehari je keluar daripada Islam, sehari je habis pahala dia. Zaman bila? Zaman ni lah, zaman hari ni. Bukan 10 tahun lah. Kita bukan 10 tahun lagi nak masuk zaman fitnah. Kita sedang berada di kemuncak fitnah. Benda fitnah itu dalam WhatsApp sahaja sudah 2,500 dosa besar satu hari kita. Yang ni lah yang Nabi sebut akhir zaman, satu fitnah sehingga menjadikan kehidupan kamu gelap gelita. Ni Nabi kata, ketika kamu lihat suasana itu sedang berlaku di keliling kamu, fantazirud dajjal, Nabi kata, maka nantilah kedatangan dajjal minal yaumi aw ghadin, pada hari itu ataupun esok, paling lambat